السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم، اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق Allahul Azim. Yang bermaksud, dan mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan tulus ikhlas, beragama untuk Allah semata-mata, berdiri lurus, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang sebenarnya. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang dihormati berbahagia Al-Fadhil Tan Sri Nazir Masjid dan seluruh dan kuasa pengurusan Masjid Al-Falah. Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zuwairi, Tuan Imam kita dan seterusnya. Al-Fadhil Tuan Bilal, yang dihormati, dikasihi seluruh para jamaah di pagi yang penuh barakah.
Alhamdulillah, kita berhimpun di pagi 2 Muharram yang penuh dengan 1001 keberkatan mudah-mudahan. Apalagi keberkatan pagi, sesuatu yang pasti, tidak mengira waktu dan hari, bulan dan masa. Seafdal masa adalah waktu pagi. Maka ini merupakan satu rezeki yang bukan kecil maknanya kepada kita. Bahkan suatu anugerah yang amat istimewa kurniaan Allah kepada hamba-hambanya. Yang pasti nikmat sebeginilah yang kita dambakan untuk kita sentiasa melaziminya setiap hari dan pagi yang ada ini dengan nikmat iman dan Islam, nikmat iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para alim ulama kita salafun salih dalam dari kehidupan seharian mereka, antara waktu yang mereka menanti-nanti untuk diangkat doa, untuk diangkat tasbih, munajat, rintihan dan ibadat di waktu pagi. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tokoh ulama besar di kalangan ulama tabi'in, menceritakan ketika mana satu hari Allah ujinya dengan sedikit kesakitan, keuzuran, sehingga beliau tidak mampu bangkit untuk menekan ibadat awal pagi, hingga terpaksa menahan diri daripada kesekatan itu. Pernah disebutkan dalam riwayatnya, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dengan katanya, atahammalul al-masyaqqata wan nadamata. Dengan sebab dia tidak dapat memulakan ibadat awal pagi kerana dalam keuzuran, dia kata, aku terbeban dengan kepayahan dan penyesalan. Maksud dia rasa kecewa dan amat duka cita kerana di pagi tersebut dia tak mampu untuk buat ibadah macam biasa di atas keuzurannya. Dia ulang acap kali, aku menerima bebanan yang berat dan aku amat kecewa dan duka cita. An-nadamah, menyesal. Anak murid tanya beliau, bagaimana perasaan Tuan Guru? Sehingga Tuan Guru berkata demikian. Kata Imam Hasan Basri, aku telah kehilangan pintu berkat awal pagi. Aku telah kehilangan pintu berkat awal pagi. Padahal walaupun dalam keadaan uzurnya, dia masih buat ibadat sekadar. Bukan tak beribadat, tapi dia merasakan dia kehilangan berkat awal pagi. Maka ini tuan-tuan, kita boleh bayangkanlah betapa para alim ulama kita salafun salih, mereka mengambil peluang yang sebegitu di awal pagi dengan doa, munajat, rintihan, zikir, tasbih, tahmid, tilawah, dengan air mata, dengan penuh kehibaan, penyesalan dan sebagainya. Maka alangkah indahnya kehidupan kita di saat kita ada ruang dan peluang demikian, dengan sihat badannya, fizikal masih baik dan sebagainya. Kita mengambil ruang yang ada ini untuk teruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang kita yakin, kita percaya, sebenarnya yang kita ulang sentiasa. Kita ulang balik pada pagi ini satu kalimah yang penting daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi berdoa supaya Allah memberkati hamba Allah yang bangun awal pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang bangun di awal pagi, yang bangun tujuan beribadat, yang bangun untuk beramal, yang bangun
untuk bertasbih, yang bangun untuk berqiyam bertahajud, yang bangun untuk memulakan pencernaan ilmunya di awal pagi, kata Nabi, barik, berkatilah ya Allah. Maka sandaran itulah menjadi kekuatan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga masing-masing, bukan kita semata kita sebagai ibu dan ayah, tapi harapan kita pun kepada anak-anak kita di bawah tanggungan kita masing-masing, untuk sama-sama mengambil kesempatan di awal pagi ini atas nama berkatnya, rahmatnya yang Allah nak beri. Jadi harapan kita, tuan-tuan. Saya sebut ini bukanlah tujuan sekadar nak sebut semata, tidak. Kerana kita tahu, kita yakin dalam membina keluarga, didik anak-anak kita sendiri pun, dia bukan mudah. Untuk kita bawa kepada mereka benar-benar bukan mudah. Bukan mudah. Mungkin kita di peringkat usia kita mudah. Dalam usia-usia yang dah senior ini, boleh satu ketika kita mudah bangun awal pagi. Itu pun atas faktor kita mungkin tidur tak berapa nak lena. Kita dah sampai tahap usia kita tentu kita boleh bangun awal pagi. Alhamdulillah lah rezeki. Tetapi di kalangan anak-anak kita, keluarga kita dalam usia masih muda, mereka leka dengan tidurnya, lena dengan ulikan tidurnya, dan mereka tidak nampak keberkatan awal pagi. Yang mereka tahu berehat panjang, seronok, apalagi di hujung minggu santai sajalah sampai bangun pagi. Maka ini cabaran kita sebenarnya. Maka kepada tuan-tuan, sayalah termasuk mudah-mudahan yang telah konsisten dengan awal pagi, bangun awal pagi, ambil masa untuk solat tahajud, beribadat, walaupun dalam masa agak sempit itu, syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ingatlah, di hadapan kita ada amanah yang besar untuk memandu, memimpin keluarga dan anak-anak kita dengan ajaran, didikan, peringatan, sampaikan ilmu, walaupun dalam kepayahan, dalam keadaan payah macam mana pun, kan ini adalah hak kita bersama. Pintu kerahmatan Allah dalam agama, tuan-tuan, bukan hak kita, tapi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini ada 4 pintu penting, dinukilkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang kehidupan beragama. Kata beliau, ada 4 pintu penting yang kita kena ambil sebagai pintu utama kemasukan kita ke dalamnya. Apa 4 pintu itu? Ini pandangan Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi, seorang tokoh besar yang telah banyak jasanya dalam konteks penyampaian ilmu dan penyampaian agama kepada kita. Ada 4 pintu utama. Pintu yang pertama ialah babul ilmi, pintu ilmu. Masuklah ke dalamnya. Jangan tutup pintu ini. Bukalah dan masuk ke dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, babut taubati, pintu taubat. Masuklah ke dalamnya. Jangan tutup taubat. Yang ketiga, babul barakati, pintu keberkatan. Berkat dalam semua kehidupan urusan hidup kita. Berkat harta, berkat keluarga, berkat anak, berkat makan minum, berkat ibadat. Dan yang keempat, babur rahmati, pintu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 pintu penting. Taklah 4 disebut, tapi disebutkan Ats-Tsauri, ini 4 pintu utama. Bukalah dan masuklah. Babul ilmi, babul taubati, babul barakati, bab ar-rahmati. Ilmunya, taubatnya, berkatnya, dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah suatu perkara yang penting
Dan kata Imam Sufyan Al-Thawri rahmatullah, kullul abwab lillahi ta'ala, itu Allah punya, bukan kita yang punya. Pintu ilmu Allah pemiliknya, pintu taubat Allah pemiliknya, pintu berkat Allah pemiliknya, pintu rahmat Allah pemilik. Kita hanya menanti masuk ke dalam pintu Allah buka. Jangan sampai kata beliau, aghlaqallahu jami'al abwabi. Jangan sampai satu ketika Allah tutup pintu ilmu, dah tak boleh masuk sebab kejahilan. Pintu taubat tak boleh masuk sebab kita hatinya keras membatu. Pintu berkat Allah tutup, Allah tarik nikmat kehidupan. Pintu rahmat Allah tutup, Allah tidak sayang kasih kepada kita. Ketika itu, kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahmatullah, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya hak. Dia boleh buka, boleh tutup. Bila dia buka, masuk. Bila tutup, kita akan dapat masuk ke dalamnya. Bukan hak kita. Maka tuan-tuan, saya muqaddimah begini pada awal pagi ini, kerana inilah waktu yang menenangkan hati perasaan kita. Bila cakap benda macam ni, kita cuba nak bawa hati kita ke jalan yang menyedarkan kita, mengisafkan kita, membina ketakwaan kita, meletakkan kita dalam keinsafan yang tinggi. Itulah rahmat Allah yang sedang kita nikmati di awal pagi yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal 2 Muharram yang berkat, di hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru ini. Marilah kita letakkan tanda aras kesyukuran tinggi kepada Allah demi untuk kita mencapai KPI seorang mukmin, seorang muslim, hamba Allah yang sejati, yang diradai, bukan dibenci, yang disayangi, bukan dimurkai, yang diradai, bukan insan yang Allah Subhanahu wa taala ke tepi. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pada pagi ini setelah muqaddimahkan di awal tadi dan ayat dari surah Al-Bayyinah ayat kelima, suatu peringatan teras kepada kita ila ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah memberikan kita penegasan, peringatan supaya kita dalam keadaan sentiasa ikhlas dalam beribadah, kokohkan agama dalam kehidupan, salat ditegakkan dalam kehidupan seharian, tunaikan hak harta dengan penuh keinsafan. Itulah jalannya, kata Allah, bagi orang-orang yang beruntung. Itulah agama. Dan neraca ini bukan kecil maknanya. Sedikit perhatian dikutip daripada pandangan seorang alim yang besar dalam sejarah peradaban umat Islam kita, iaitulah pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah dalam kitabnya Minhajul Abidin. Apa kata Imam Al-Ghazali rahmatullah? Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah berasaskan ayat tadi, iaitu ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu, sampai kepada zalika dinul qayyimah tadi. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan pemilik bagi semua alam, termasuk al-khaliqul lil makhluqi, pencipta kepada makhluk kita lah. Allah telah meletak garis pandu yang jelas terang kepada kita bagaimana cara kita untuk kita beroleh kejayaan dan keselamatan yang Allah persiapkan kepada kita. Demikian. Antaranya ialah tadilah ikhlas dalam beribadat, kita menyucikan hati dengan agama yang lurus ini, sembahyang ditegakkan dan tunaikan hak harta, zakat dan juga sedekah infak.
Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, ia adalah suatu tariqun wadhihun muthmirun. Dia adalah jalan yang jelas menghasilkan banyak kelebihan yang menanti kita. Wallahu a'lam. Itu sekadar peringatan awal muqaddimah kita pada pagi yang berkat ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya bercadang untuk mengutip 2 ataupun 3 bicara ulama daripada satu tulisan kitab yang bertajuk Wasaya al-Ulama. Kitabnya bertajuk Wasiat para Alim Ulama. Saya nak ambil 2 atau 3. Kalau dapat 3, alhamdulillah. Dapat 2 pun tak apa. Pada pagi yang berkat ini, masa terbatas ini, kita dengar apa yang dikupaskan, diberikan ulama bentuk wasiat. Juga mengambil pandangan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata apa? Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dia berkata, la yajtami'u fi hadha az-zamani li ahadin malun illa wa 'indahu 5 khisalin tulul amali wa hirsun ghalibun wa syuhun syadidun wa qillatul wara'i wa nisyanul akhirati. Catatan daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi ta'ala, yang saya akan beri terjemahan. Cuba saya nak tengok kejap tentang Sufyan Ats-Tsauri ini secara sikit tambahan. Siapa Sufyan Ats-Tsauri ini? Seorang tokoh di kalangan ulama salafun salih. Ulama salaf, seorang tokoh yang terkenal dalam kepelbagaian ilmu, khasnya dalam ilmu tentang hadis. Beliau lahir pada tahun 97 Hijrah dan meninggal tahun 161 Hijrah. Lahir 97 Hijrah dan meninggal 161 Hijrah, bermakna hidup dalam tempoh sekitar 70 tahun. Namanya Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, Amir al-Mu'minin fil Hadis, seorang tokoh bidang hadis dan juga dalam ilmu tasawuf. Dilahirkan, dibesarkan di Al-Kufah di Iraq, dan dia merupakan seorang yang dikagumi, dikenali, disanjung, diangkat kemuliaannya oleh rakan-rakan sama dengannya. Bahkan disebut satu riwayat bahawa kata seorang di kalangan rakan-rakannya, kami tidak pernah melihat melainkan Sufyan Ats-Tsauri adalah cahaya kepada kami. Ini antara pandangan disebutkan rakan beliau, kami tidak melihat melainkan Ats-Tsauri adalah cahaya kepada kami. Makna apa? Maknanya beliau adalah seorang manusia yang hebat, yang berikan cahaya, berikan kebaikan kepada teman-teman yang dari kalangan para ulama yang sama. Ulama dah, tapi Ats-Tsauri dianggap cahaya bagi ulama-ulama yang lain. Tak apalah, itu kita ambil secara ringkas. Walaupun dalam catatan kitab saya ini boleh dibaca dengan panjang, tapi kita ambil ringkas sajalah. Lahir 97, meninggal 161 Hijrah. Jadi kalau kita tengok dalam fakta sejarahnya, kita sekarang 1407 Hijrah. Sahabat kita ni, Sufyan Ats-Tsauri seorang tokoh besar kita ini, Al-Alim Al-Kabir ini, lahir 61 Hijrah, meninggal 161 Hijrah. Bayangkan, dah 1000 tahun beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi namanya tetap mekar dan bersemarak di kalangan kita dengan tulisan ilmu yang sampai. Inilah satu rezeki
yang tidak akan padam kepada kita cahayanya. Dan benarlah kata-kata yang disebutkan kawan-kawan ulama semasanya, kami melihat beliau adalah cahaya kepada kami. Cahaya memancar sampai hari ini. Baik, ambil pandangan dia tadi. Kata beliau, la yajtami'u fi hadha az-zamani li ahadin malun ila wa indahu 5 khisalin. Maksudnya kata dia, pada zaman ini dia bercakap sekitar tahun kurun pertama lagi. Dari sudut sejarahnya tahun 100 Hijrah. Dengan kata pada zaman ini, inilah kata para ulama setengahnya. Ulama-ulama kita dan tuan-tuan, bila buat satu statement, peringatan dalam bentuk tahzir at-tanzir, dia berkait dengan masa akan datang. Sebab ini hikmah yang Allah beri kepada mereka. Hikmah yang Allah beri kepada mereka. Termasuklah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah. Imam Ghazali lewat sikit daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dia meninggal sekitar 500 Hijrah. Tetapi termasuklah Imam Al-Ghazali rahmatullah. Walaupun sudah 900 tahun pemergiannya, tetapi ia cakap dalam kitabnya yang bertajuk Ihya Ulumuddin, banyak benda-benda mendatang tentang sifat manusia akhir zaman, gelagat manusia, perangai buruk jahat, disebut bagian akan berlaku. Ini hikmah namanya. Allah beri hikmah kepada mereka, satu pandangan yang jauh ke hadapan. Ini rezeki. Termasuklah Sufyan Ats-Tsauri ini. Apa dia kata? La yajtami'u fi zaman, pada zaman ini masuk semua zaman, tidak ada harta pada seseorang melainkan disertai dengan 5 perkara yang tercela. Tengok tuan-tuan. La yajtami'u fi hadha az-zamani li ahadin malun illa wa 'indahu 5 khisalin. Dia bercakap tentang konteks harta. Kenapa dia bercakap harta? Sebab harta ni menjadi pakaian kita. Harta ni pakaian harian kita. Saya termasuk yang kita cuba usahakan, dapatkan, kerjakan dan cari. Kita nak kutip kekayaan. Secara kecil ke besar, terserah. Banyak sikit terserah. Tapi tidak ada orang tak nak harta. Betullah kata para ulama, antara pakai hidup, harta yang kita pakai dalam hidup kita, harta, kekayaan dan seumpamanya. Kita cari, kita usaha. Jadi kata beliau, pada zaman ini tiada harta pada seseorang melainkan disertai dengan 5 perkara yang tercela. Maksudnya, harta tidak tercela, duit tidak tercela, kekayaan tidak tercela. Ini bukan benda mazmum. Yang tercela di sebalik itu, sifat, perangai, sikap, watak dan akhlak, itu tercela. Kita kena faham. Sufyan Ats-Tsauri ini, dia tidak mencela harta, tapi mencela pribadi berharta. Betullah saya nukilkan semula seorang penyair yang terkenal, Al-Mutanabbi. Mungkinlah syair ini agak tinggi sikit bahasanya, tetapi ada satu roh di sebalik surat syair ini. Beliau sebut kepada kita, ma aqbala dunya li khutah biha laqatlihim qatilan. Kata beliau, ada orang kan harta, dunia ni harta, sampai tahap dia akan membunuh. Ini syair, bukan hadis, tapi syair ini ada makna juga. Kan harta ini, kata dia, laqatlihim qatilan. Kan bab harta, kita cari harta, kadang-kadang apa orang kita apa? Boleh membunuh.
Dengan maksud apa? Maksudnya, kita dalam situasi cari harta, tak suka orang tu, kita akan usaha untuk jatuhkan dia. Tak suka orang ni lebih pada kita, kita akan jatuhkan dia. Tak suka orang ni pesaing kita, kita akan lemahkan dia. Itu maksud penyair. Kata dia, laqatlihim qatilan qatilan ma aqbala dunya li khutta biha laqatlihim qatilan qatilan. Ini perangai dunia, harta. Dan dalam dunia kita sekarang, perniagaan kecil je, buka stall pasar malam, jual sekian-sekian. Nampak kawan tu lebih sikit daripada dia, dia mula berfikir, apa cara aku nak stop dia punya perniagaan. Dengki dendam dah masuk dalam hati, jiwa dah tak teram. Sebab apa? Kawan tu nampak lebih, jual belinya lebih daripada aku, keuntungan pasti banyak, aku ni sian-sian. Dah timbul dah dalam hatinya perasaan nak membunuh hak orang dengan cara dendam, dengki, macam-macam. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Harta tak bersalah. Harta tak salah, jual apa tak salah. Syaratnya yang halal lah, tapi tak salah. Yang salah akhlak. Ini yang tegurkan story. Menarik. Saya tuan-tuan duk semak perkara ini dah lama dah. Pagi ni baru nak baca. Jadi kata beliau, tidak akan berkumpul pada zaman ini, tak berkumpul harta pada seorang itu melainkan 5 perkara yang tercela. Harta baik, harta sah, dunia tak ada masalah, tapi ada betul. Apa yang pertama? Yang pertama ialah tulul amali. Yang pertama ialah panjang angan-angan. Tulul amali. Kenapa disebutkan panjang angan-angan ini? Ada tafsiran daripada seorang di kalangan ulama terkemudian. Nukilan datang daripada seorang ulama yang lain. Kenapa dikira panjang angan-angan ini suatu yang tercela? Sebabnya mudah saja. Kata beliau, boleh jadi seorang itu bila ada sifat panjang angan-angan, maka harapan untuk dapat sesuatu itu terlalu berat bagi dia, maka dia mula dah buat benda-benda yang tercela dari sudut hartanya. Harta dapat, tetapi caranya tak betul. Caranya mungkin menipu, mungkin dusta. Contoh tadilah, mula tipu orang, nak ambil benda yang halal tapi cara tak betul. Berniaga, sah dari sudut berniaga tu, berniaga makanan, minuman, pakaian, tapi kerana panjang angan-angan nak segera kekayaan macam-macam, dia mula ambil jalan, mungkin cara menipu, tak betul. Itu yang tercela sebenarnya. Satu, dalam agama, matlamat kita dan cara kena betul. Tak boleh cara betul, matlamat tak boleh. Ataupun matlamat betul, cara tak betul, tak boleh. Dalam Islam, kaedahnya dalam apa situasi kerja dunia kita kan harta ini, al-ghayatu la tubarrirul wasilata. Maksudnya, matlamat tidak menghalalkan cara. Tak boleh kita nak satu benda, betul, kita nak berniaga barang sekian-sekian. Okey, caranya salah, tak boleh. Sebab dalam Islam, kaedahnya al-ghayatu la tubarrirul wasilata, matlamat tidak halalkan cara. Cara betul, betul. Matlamat betul, cara kena betul. Dua-dua kena betul. Tak boleh salah satunya pincang. Jadi di sini ditegur oleh Syekh As-Thawri, dia kata ada orang cari harta, Masya Allah, tapi ada tercela, iaitulah
panjang angan-angan. Bila ada panjang angan, dia mula dah. Ini yang pertama. Tuan-tuan, apa yang saya baca pada pagi ini bukan hukuman, tetapi kenyataan, peringatan. Kita bukan hukum sesiapa. Sebab harta ni kita kena cakna. Sebab harta ini pemunca kepada kesejahteraan, kebahagiaan atau kecelakaan. Itu saja. Kecelakaan ataupun kemuliaan daripada harta. Boleh jadi harta punca kecelakaan ataupun punca kepada keamanan dan kejayaan. Dua jalan. Baik. Yang kedua, wa hirsun ghalibun. Apa celakanya? Dalam harta ini kata Syekh Ats-Tsauri, hirsun ghalibun, tamak yang menguasai. Dia berkeadaan, tamak yang menguasai. Hirsun ghalibun. Karena tamak yang menguasai. Bila dah tamak berada dalam hati jantungnya, ketika itulah yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Dosa pahala bukan ukur lagi dah. Tak tercela ke? Tercela. Karena tamaklah boleh jadi kadang-kadang datanglah isu perbalahan, permusuhan, perkelahian sama kita dalam urusan dunia. Boleh berbalah, bertengkar, bermusuh sampai begitu sekali. Sampai peringkat boleh jadi cedera dan kerana tamak. Dalam hal ini ada sabda Nabi yang lain. Cuma hadis ini saya tidak dapat nak pastikan nasnya daripada siapa, tapi saya kira dalam catatan kitab ini mungkin ada kebenarannya daripada hadis Nabi SAW. Saya baca. Disabdakan Nabi bersabda, dikata Nabi sabda, laisa khairukum man taraka dunya lil akhirati wala al akhirata lid dunya walakin khairukum man akhadha min hadhi wa hadhihi. Dikatakan bersabda, cuma saya tak dapat pastikan hadis daripada sumber, cuba cari tak jumpa, tapi saya bacalah maksudnya. Dikatakan bersabda, tak termasuk yang lebih baik antara kamu orang meninggalkan dunia kerana akhirat. Mana orang yang cari dunia kerana akhirat, tak betul kata Nabi. Begitu juga orang yang tinggal akhirat kerana dunia, buat kerja akhirat, tak nak dunia pun tak betul. Tetapi sebaik-baik kamu kata Nabi, orang yang mengambil yang dunia diambil, akhirat diambil. Dua diambil. Maknanya dia tidak tamak. Kerana dunia saja, dia tolak akhirat. Kerana akhirat saja, dia tolak dunia. Tak betul. Pelaku maka sifat tamak ini, satu sifat yang tidak pernah membawa kebaikan. Hanya, kata Imam Al-Ghazali, tamak yang boleh dua saja. Tamak yang boleh dua saja. At-tama'u fi syai'aini. Nak tamak boleh, bukan harta. So, harta kalau tamak bahaya. Boleh jadi kita buat macam-macam kejahatan. Yang boleh tamak dalam dunia hidup kita, kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dua. Pertama, tamak akan ilmu. Kedua, tamak untuk mohon taubat, keampunan Tuhan. At-tam'u fil ilmi wa at-tam'u fit taubat. Ini boleh. Yang ni tidak masalah. Tamak dalam mencari ilmu, tak cukup mengaji waktu pagi, petang mengaji lagi. Tak cukup mengaji tengah hari, malam datang lagi. Ini tamak ilmu, tak apa. Yang kedua, tamak dalam mohon keampunan, taubat, sentiasa bertaubat, pelah pagi taubat, malam taubat, taubat dosa taubat juga, tak apa. Tamak dalam dua benda ini tak ada masalah. Tamak dalam bab ilmu dan tamak dalam bab taubat, keampunan Tuhan. Tapi bab ini bab bersifat harta dunia, berhati-hati. Sebab bila tamak dengan harta dunia, kita akan kacau, tercela. Kita akan menipu, dusta, bohong. Ini kata Syekh Ats-Tsauri. Yang ketiga, bab harta ni, antara benda tercela ialah syuhun syadidun. Maknanya ialah orang itu dalam keadaan
bakhil yang amat sangat. Ini tercela juga. Harta, cari, tak salah harta. Tapi kebakhilan. Syuhun syadidun dengan makna bakhil yang amat sangat. Dia ada 2-3 maksud bakhil dalam bab harta, tuan-tuan. Pertama, harta ada, tak bayar zakat. Sebab dia rasa dia punya, nak bayar zakat buat apa? Nak bagi orang, aku cari. Yang kedua, tak tunaikan infak dan sedekah derma, tak bantu orang, pun dianggap bakhil. Tak ada nak infak, nak sombang, kedekut, bab menyumbang. 2. Yang ketiga, disebutkan ulama juga, bakhil itu macam mana? Dengan maksud, ketika dicari harta, dia bakhil untuk beribadat. Kerana harta saja, dia buat. Kerana harta saja, dia tinggal ibadat. Kerana harta, ibadat tinggal. Kerana harta, sembahyang tidak. Bakhil juga tu. Bakhil dalam konteks harta tak seimbang dengan ibadat pun dikira bakhil. Jadi bakhil dalam bab harta ni 3. Pertama, bakhil dalam urusan zakat, harta. Yang kedua, bakhil dalam urusan infak, derma sumbang. Ketiga, bakhil dengan waktu dan masa untuk beribadat. Kerana cari harta, tak dan sembahyang maghrib. Buka warung, jual nasi ayam, pukul 6 petang, maghrib tak dan. Sebab maghrib tu orang pelanggan ramai. Contohnya, pasar malam mana? Bukan Subang Jaya, non, di Afrika Selatan, jauh. Ini penyakit juga ni. Maknanya ketika cari harta tadi, kebakhilannya bab harta, aku tak fikir semayang dah. Pukul 6 buka warung, 7, 8, 9, 10, sebelah balik, duduk di situlah dia. Dia orang akil balik, mukallaf, wajib semayang, tapi tak semayang. Itu bakhil. Bakhil, harta dari sudut ibadat pun dianggap bakhil. Harta dicari, tapi bakhil bab ibadat. Itu pun satu masalah. Betulah hari ini kadang-kadang bila ada peniaga-peniaga yang di pasar malam pun tak kira lah. Yang jaga ibadat apalah. Yang tak jaga. Hanya semata buka warung, buka gerai, buka booth untuk berniaga, tapi tak ada waktu nak solat. Tak ada fikir nak sembahyang, maghrib, isyak, tak tahulah. Ya? Maksudnya, hilang fokus pada ibadat. Ini pun bakhil. Ini tercela. Harta tu sah daripada agama, sah, berniaga betul dah. Tapi, di sudut itu tercela. Itu satu penyakit yang perlu dirawati baik. Yang ketiga, yang keempat, apa tercela pada harta ni? Yang keempat dikata qillatu wara'i, iaitulah nipisnya warak. Warak tu menipis. Bab harta dicari, tapi dia warak hilang. Masuk dosa pahala ni, alah biarlah, tak apalah, sikit-sikit je. Warak tu hilang. Orang warak, tuan-tuan, dia akan berjaga-jaga. Ala hadarin. Dia tak akan membiarkan hartanya dalam keadaan ada di sana benda syubhah. Ini masalah. Warak tak ada. Sambil contoh yang simple, yang mudah. Kalau kita urusan timbang menimbang dalam bab niaga, orang yang warak dalam bab niaga, kalau bab menimbang, dia akan lebihkan. Timbangan itu lebihkan. Taklah melebihkan, tapi maknanya, kalau dia timbang satu barang dengan timbangan orang nak 2 kilo, dia akan letak 2 kilo 10 gram contohnya. Banyak 10 gram kan? 2 kilo 3 gram. Bukan angka 2 kilo tepat, gram tu lebih sikit. Itu warak namanya. Yang tak waraknya, 2 kilo minta, kurang 20 gram. Itu masuk dalam konteks lain pula tu. Minta 5 kilo, kurang 60 gram. Lebih teruk, kurang setengah kilo. Jadi orang yang ada warak, dia akan lebihkan. Nak berapa kilo tuan?
Saya nak 5 kilo buah ni, dia makan timbang. Dia timbang, tapi dia kelebihkan berapa gram. Kalau ibarat buah, kalau tak berkilo, buah biji ni, 10 biji ni, sekian harga. Dia tambah sebiji lagi, contohnya. Itu warak. Sebab dia nak supaya harta dicari itu ada nilai keredaan. Itu antara kecelaan bila warak itu hilang. Kia nak mudah, nak kaya mudah. Baik. Yang kelima, bab harta ni, ini sebenarnya bukan daripada sudut berniaga saja, tuan-tuan. Bicara ini bab harta secara umum. Dalam urusan pekerjaan, gaji kita dapat, ini dikaitkan sekali. Baik, yang kelima, antara celaan dalam bab harta kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ialah, yang kelimanya ialah wanisyanul akhirati. Apa maksudnya? Lupakan akhirat terus. Bekerja dalam urusan dunia begitu sekali, dalam rekod hidupnya, nisyanul akhirati, lupa akhirat. Tak ada hitungan akhirat tentang isu akan datang di padang mahsyar, persoalan harta, punca harta, sumber harta, nikmat rezeki banyak mana dapat. Tak ada dah. Lupa akhirat, bab ibadat lupa, segala lupa. Ini kemuncak penyakit lah ni. Jadi tuan-tuan, 5 celaan kata Sufyan Ats-Tsauri, harta tidak salah, tapi bila orang tu ada harta carta, 5 benda ini akan merencah harta. Pertama, sulang balik, tulul amali, panjang cita-cita, wahirsun ghalibun, dia punya tamak yang menguasai, syuhun syadidun, bakhil yang melampau, qillatul wara'i, dalam keadaan waraknya dihilang, kurang. Kelimanya ialah nisyanul akhirati, lupakan akhirat, lupakan hari mahsyar. Ini peringatan seorang tokoh besar ulama kita, meninggal 161 Hijrah. Seorang ahli hadis. Ats-Tsauri, tuan-tuan, ahli hadis dan dalam bidang ilmu yang lain. Cadang 3, kita ambil 2 lah. 1, yang terakhir. Yang terakhir ini, yang kedua ini, tuan-tuan sekalian, ialah kata-kata yang menarik, direkodkan, dirakamkan daripada seorang, ini pun kait dengan juga dengan yang pertama tadi, cuma disebutkan oleh seorang tokoh ulama yang lain, iaitulah, saya nak ambil namanya supaya sebab nama di sini ada dalam page yang lain tu yang duk cari tu. Ya, seorang tokoh bernama Dhu Nun Al-Misri. Dhu Nun Al-Misri. Nama pelik kan? Tapi itulah namanya. Beliau wafat tahun 254 Hijrah. Jadi tokoh-tokoh ni, ulama kita ni, ulama yang meninggal dah ratusan tahun, ribu tahun. Tokoh ini tokoh sufi terkenal, Abu Faid Zunnun Thawban Ibrahim Al-Misri. Dia meninggal tahun 254 Masehi bersamaan 859 Masehi. 859 mesti kita sekarang 2025. Tolaklah. 1000 tahun sudah meninggal dunia. Dhu Nun Al-Misri. Apa dia kata? Catatannya menarik. Ringkas saja. Kita ambil dalam 4 minit, kita habiskan. Dia kata, Man taraka dhunuba raqqa qalbuhu, wa man taraka al-harama wa akala al-halala safat fikratuhu. Itu saja. Ringkas, padat. Maksudnya, Man taraka dhunuba raqqa qalbuhu. Siapa meninggalkan dosa, nescaya lembutlah hatinya. Lembutlah hatinya. Dosa ditinggalkan, hati lembut. Dan kata beliau, wa man taraka al-harama wa akala al-halala safat fikratuhu.
Dan siapa yang tinggal yang haram dan makan yang halal, maka jernihlah pemikirannya. Akal jernih. Safat ini maksud jernih, bijak dan cerdik. Safa, jernihlah pikirannya. Siapa yang tinggal dosa, lembut hatinya. Siapa yang makan benda halal, tolak benda haram, jernihlah pemikirannya. Tuan-tuan, pandangan seorang tokoh besar, Zun Nun Misri, meninggal 254 Hijrah. Ringkasnya tuan-tuan, kata-kata ini terkait dengan apa yang tadi. Seorang yang cari harta, halal haram dia ambil cana, dosa dia fikir, ini kita nak. Dan kita punya kehidupan, inilah warnanya. Dua benda ini penting. Satu, kesucian hati. Dua, kejernihan akal. Dua-dua tuan-tuan, faktor penting dalam agama. Bila hati jernih, bila hati suci, jernih akal, itulah neraca dalam kita beribadat. Bahkan kalau saya nak kaitkan sikit lagi dengan kata-kata daripada Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah, ulama bidang tafsir, kitabnya Fathul Qadir. Dia kata apa? Dalam amalan kita ini, baik kita buat ibadat, solat, haji, zakat, kita tunaikan apa betul ibadat, sunat dan wajib, kekuatan ibadat ini datang dua sumber ini. Bila akal kita jernih, hati bersih, ibadat mudah. Tapi kalau hati kita dah kotor, yang ini pula keruh, ibadat payah. Ibadat kita kata Imam Asy-Syaukani rahmatullah, kekuatan di situ. Bila hati jernih, minta hati kita keadaan bersih, mudah tuan-tuan. Nak baca Quran mudah, nak buat ibadat mudah. Sebab apa? Kekuatan daripada hati yang bersih. Kemudian akal pula jernih, akal pula ada cahayanya, mudah. Tapi kalau di sini dah keruh, di sini pula dah keruh, dah sakit, ibadat tak akan berlangsung dengan mudah. Wajib pun payah, sunat lagi payah. Jadi Zun Misri kata apa? Zun Misri kata apa? Dia kata, siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuh, akan tenanglah hatinya. Kerana dosa itu adalah pemusnah kepada hati. Dosa ibadat virus yang akan meledak dalam hati kita, yang putih jadi hitam, yang putih jadi rosak. Dan siapa yang tinggal benda haram, makan halal, safat fikratu. Bila dia makan benda halal, tinggal yang haram, akan jernihlah otak dan mindanya. Kerana bila minda kita tidak masuk benda-benda halal, benda-benda haram, benda rosakkan, itulah kekuatan. Jadi saya kira apa yang penting pada pagi ini, kita ambil dua tadi. Tadi pandangan siapa? Sufyan Ats-Tsauri, meninggal 161 Hijrah. 5 celaan bagi orang berharta, kita jauhi. Dan sebut oleh Zun Nun Misri yang meninggal 254 Hijrah ini, 2 perkataan yang mudah dan simple. Siapa yang bersih hatinya, siapa yang tinggal dosa, bersih hatinya. Siapa yang makan benda halal, tinggal haram, jernih pemikirannya. Tuan-tuan, ini perjalanan kita. Jadi dalam hidup ini, simple yang saya boleh sebut pada pagi ini, agama adalah pemandu kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki, harta yang diberkati, hidup yang dirahmati, jiwa yang sentiasa menyala dengan keilmuan dan keimanan, akal yang disemarakkan dengan kejernihan insya-Allah. Tenang, bahagia di saat awal Muharram ini. Kita sambut dengan hati yang penuh keinsafan. Masjid-masjid, surau-surau, malam pertama ada doa awal akhir. Saya malam itu berada di Seremban, Masjid Negeri Seremban. Mufti baca doa itu sampai 5-6 kali. Ya, dengan air mata sekali. Bila baca itu dengan terjemahan, nampak perintihan kita, minta Allah ampunkan dosa lama
dapat tahun baru dengan keimanan. Minta rezeki dapat hidup yang penuh. Jadi ini kita harapkan. Baru 2 Muharram ini, kita ada tekad, ada azam yang kuat untuk kita hidup dalam keimanan. Dalam hidup yang Allah rahmati berkati insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Sekadarnya, sekadar pun sejam. Ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Aqul qawli hadha. Astaghfirullahal azim li walakum. Walisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh. Innahu huwal ghafur rahim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah, wat-tuqa, taqwa, wal-afafa, marwah yang terpelihara, wal-ghina, harta yang melimpah ruah. Allahumma a'inna ala zikrika, tolonglah kami untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatika, dan elo ibadat kami kepadamu ya Allah. Allah maghfir lana dhunubana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari azab api neraka-Mu yang membakar-bakar, menakutkan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.